Mari kita lihat apa yang berlaku pada hari pertama, pada sesi pertama dalam perkampungan sunnah ke-10. Look at the Muslims worldwide nowadays. They are in a very bad shape. Every country almost in the world, you will find that they are worshipping the graves. Clear shirk, no doubt about it. You see the tombs, you see the masjids with graves inside, you see the graves that are spread all over the place. What is this? Oh, this is Maulana so-and-so. Oh, it's very good for having children. Well, this is grave of Maulana so-and-so. He cures a lot of diseases. MashaAllah, specialist doctors are there. Where can I do IVF? No need, go to Maulana. He does this, everything. This is shirk, and this is the destruction of Tawheed. This is why, if you look and investigate, you will find the greatest and biggest supporters of this shirk are the Jews and the Christians. Jadi, pada hari pertama, dalam solat pertama perkampungan sunnah, pada pagi-pagi hari kuliah subuh, para peserta perkampungan sunnah sudah disajikan dengan elemen takfir kepada majoriti umat Islam. Asim Hakim berkata bahawa Muslim di serata dunia, di hampir kebanyakan negara Islam di dunia, mungkin beliau mengecualikan negara Konoha dan negeri Perlis mungkin, majoriti kebanyakan negara Islam ini, majoriti Muslim kebanyakan negara Islam menyembah kubur, dan itu adalah satu kesyirikan yang jelas dilakukan oleh kebanyakan Muslim. Contohnya ada kubur dalam masjid, dan kubur itu bagus untuk mendapatkan anak dan menyembuhkan penyakit, dan kesyirikan menyembah kubur ini disokong oleh Yahudi dan Kristian. Jadi ada 5 klaim Asim Hakim di sini. Pertama, beliau mengatakan Muslim di kebanyakan tempat di dunia menyembah kubur. Kedua, perbuatan yang dilakukan oleh kebanyakan Muslimin di kebanyakan negara itu adalah jelas satu kesyirikan. Ketiga, contoh kepada perbuatan syirik itu adalah ada kubur dan ada kubur dalam masjid. Keempat, kebanyakan Muslimin minta kepada kubur untuk dapatkan anak dan sembuhkan penyakit. Dan yang kelima, kebanyakan Muslimin yang buat perbuatan syirik di kubur itu, mereka mendapat sokongan Yahudi dan Kristian. Demi Allah, wahai para penonton, kalian sebagai Muslim di Malaysia, pernah tak dengar hal-hal ini berlaku di kebanyakan negara Islam, dilakukan oleh kebanyakan orang Islam? Adakah kalian nampak orang Islam ramai-ramai serbu pergi ke kubur untuk minta anak? Ada tak saudara mara terdekat kalian pergi ke kubur untuk dapatkan anak, untuk sembuhkan penyakit? Atau anda lebih ramai nampak orang Islam pergi ke hospital kerajaan untuk dapatkan rawatan? Wahai majoriti umat Islam, apakah kalian reda dikatakan penyembah kubur dan mendapat sokongan Yahudi dan Kristian? Mari kita lihat siapakah golongan yang sering bercakap dengan bahasa begini. Tak lain tak bukan adalah golongan Wahabi. Ini adalah kitab Ghurbatul Islam oleh Syekh Hamoud Tuwaijiri, salah seorang ulama Salafi Wahabi. Kata beliau dalam kitab ini, "Amma at-tammat allati tuf'alu al-ana fi akthar al-aqtar al-islamiyah." Satu musibah yang dilakukan sekarang di kebanyakan negara Islam. Sama bahasa dengan Syekh Asim Hakim. Di kebanyakan negara Islam sekarang berlaku benda ini. Wala siyama fil Iraq wa Misr. Lebih-lebih lagi di Mesir dan Iraq. Jadi di rata-rata negara Islam ada perkara syirik ini. Di Malaysia, di Brunei, di Oman, di Mesir, di Turki, ada benda ni ada. Tapi benda ni paling dahsyat berlaku di Iraq dan Mesir, kata beliau. Amrun la yudbituhu al-wasfu wa la tuhitu bil ibarah. Memang susah nak cakap, payah nak cakap sebab sangat banyak syirik di rata-rata negara Islam, khasnya di Mesir dan di Iraq. Susah nak describe kerana terlampau banyak. Kata beliau, wahasbuka syarran min Misraini. Iraq dan Mesir ini huma kal bahril muhiti li anwa'i syirki billah. Mesir dan Iraq ini adalah ibarat lautan luas penuh dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik dari aspek apa? Syirik fi rububiyatihi wa ilahiyatihi. Syirik pada rububiyah dan ilahiyah sekaligus. Yang ini kafir lah. Syirik rububiyah, syirik ilahiyah. Syirik rububiyah, syirik uluhiyah. Maknanya kafir. Majoriti umat Islam kafir. Lebih-lebih lagi di Iraq, di Mesir kafir, kata beliau. Kenapakah Iraq dan Mesir itu kafir? Kenapakah majoriti negara Islam itu kafir? Tengok beliau kata, adapun Iraq, maka di Iraq itu terdapat banyak masyhad, banyak kubur-kubur yang telah dijadikan awthan tu'badu min dunillah, yang telah dijadikan berhala
disembah selain Allah. Dan di kubur-kuburan itu berlaku perkara yang dahsyat yang orang jahiliah pun tak buat. Orang jahiliah pun tak sembah kubur, tapi orang Islam sekarang sembah kubur, lagi dahsyat daripada orang jahiliah dulu. Dekat Iraq ada kubur Ali, ada kubur Hussein, ada Mashhad Abbas, ada Mashhad Musa Al-Kazim. Ini bukan, ini kita kata kubur-kubur yang sering menjadi kunjungan golongan Syiah. Tapi adakah dia bercakap pasal Syiah saja? Tak. Wa Mashhad Abi Hanifah, kubur Abu Hanifah yang sering diziarahi oleh ulama-ulama Iraq, ulama-ulama ahli sunnah di Iraq. Mashhad Ma'ruf Al-Qarqi, Mashhad Abdul Qadir Al-Jilani. Ini kubur-kubur para ulama dan aulia yang masyhur dan sering diziarahi oleh ramai ulama, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Zahabi dalam kitab-kitab terjemah. Para ulama keluar menziarahi kubur-kubur ini, tapi hal ini disebutkan oleh golongan Wahabi sebagai syirik akbar, lebih dahsyat lagi daripada syirik golongan jahiliah. Jadi majoriti umat Islam ni dah membuat kesyirikan yang sangat jelas. Yang tak buat syirik siapa? Golongan mereka je lah. Dia kata kat sini, adapun ahli Islam yang hakiki, benar-benar Islam, yakni Islam Wahabiyah, fa innahum nazrun qalilun mustad'afuna fil ard. Mereka ni orang yang minoriti sikit. Orang memang minoriti, betul. Memang mereka ni minoriti, dan golongan yang mereka tentang itu adalah majoriti, dan mereka kafirkan yang majoriti itu, seperti yang disebutkan oleh Ahmad Tuwajiri dan disebutkan juga oleh Asim Hakim dalam Perkampungan Sunnah. Jadi perkara yang disebutkan oleh Asim Hakim adalah mirip, malah serupa dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Tuwajiri dan golongan Salafi Wahabi yang lain. Idea ekstrim yang sama. Macam manalah orang tak kata Perlistu Negeri Wahabi. Kalau ideologi ekstrim Wahabi seperti ini masih disebarkan, malah disebarkan pada hari pertama, pada sesi pertama selepas subuh pada hari Jumaat pula tu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dah betul tak kita kata menyesatkan orang lain? Betul tak? Ada? Nak bertikar apa lagi? Letaklah jawatan.